Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dah lama tak buat video. So hari ni aku nak cerita kenapa newbie dalam 3 bulan dah berhenti. Kalau korang newbie dalam Pokemon ni, aku nak cakap benda ni yang awal. Game ni bukan mesra newbie dan community pun tak membantu. Sebab kan ramai masuk sebab nampak orang lain full mahal, tapi tak ramai yang cerita pasal duit bocor, expectation salah, dan kenapa kebanyakan newbie quit senyap-senyap lepas 2 ke 3 bulan. Macam yang kata pencen tu, yang beberapa orang yang kata baru masuk sekejap dah ni. So korang sebenarnya newbie yang salah pemahaman. Video ni bukan nak gatekeep lah. Aku just nak cerita ni untuk selamatkan newbie daripada kesilapan bodoh yang sama yang kita pernah buat, aku pernah buat, tapi aku tak pencen lah. Okay, yang pertama aku bagi point dia, newbie ni dia salah mindset. Dia masuk sebab viral, sebab dia ingat kan buka box kan, dia tengok orang semua buka box. So ada kamera kat sini, orang buka box untung. Lepas tu dia comparekan diri dia dengan kereta besar. Dia tengok dekat YT, dekat TT semua orang trip, untung dia pun nak join. Kesilapan paling besar lah newbie. Bagi aku, siapa yang newbie ni, kesilapan paling besar bila dia masuk dalam TCG ni, dia bila dia rip, dia nak pull yang mahal. Kita nampak dekat YouTube, dekat TT pull mahal kan, tapi 100 box yang diorang buka, yang rugi, yang duit burn, korang tak tahu. Lepas tu kalau Pokemon TCG ni senang buat duit, kalau macam tu, kalau senang lah kan, mesti semua orang dah kaya. Tapi realitinya tak. Kadang-kadang community sendiri buat newbie ni sesat. Contohnya, masalahnya bukan set. Kadang-kadang community sendiri yang buat newbie makin sesat. Contohnya, bila newbie tanya kan, ni patut aku rip tak? Dia orang mesti terus buka je, rip je, ala rip je. Itu semua sesat. Dia tak cerita pasal pull rate, grading release, market turun naik, kad yang hype tapi mati harga. Maksudnya kad tu nampak macam boleh pergi tapi mampus. Kadang-kadang newbie dia orang tanya soalan basic je, tapi kalau jawapan yang didapat daripada community atau orang dah lama-lama ni, dia kata kalau takut rugi tak payah main Pokemon. Itu bukan advice lah. Itu cara kita nak halau orang baru daripada join community ni. Community ni sebenarnya kita boleh cerita lah macam mana main deck, macam mana untung dia, macam mana dia punya pull rate. Tapi bila rugi, dia orang akan salahkan set, padahal expectation dia orang salah. Sebenarnya setiap set tu dah ada pull rate dia. Bila tak dapat apa yang dia nak, dia kata set ni tak best, set ni sampah. Macam Ascendant Hero ni lah. Dia kata lepas tu dia samakan dengan set-set lama, set 151 dulu lagi padu ke, set apa dulu lagi padu ke. Sebenarnya set-set baru ni bukannya makin teruk, tapi expectation korang dekat set baru ni tak realistik. Korang expect apa? Pokemon dari dulu buat benda sama, takkan korang expect dia buat setiap pack ada hit. So baik jadi fake punya je. Sorry. Okay, aku bagi point baru lah. Pokemon TCG ni hobi dulu, duitnya kemudian.
korang jangan kejar semua set, sebab tak salah korang nak beli single. Lepas tu jangan korang bandingkan korang dengan kreator-kreator besar. Bukan creator. Kalau kita newbie, kalau korang nak survive dalam TCG, korang kena buang mindset aku nak cepat kaya. Kita kena beli sebab kita suka, collect sebab kita nak enjoy, hobi. Bukannya kita nak kejar apa yang orang lain dapat. Aku selalu tengok yang luar negara ni, budak-budak pun dia orang dah tahu dia minat apa, dia nak apa. Aku tahu tak semua orang setuju apa yang aku cakap ni. So aku nak tanyalah korang satu soalan. Apa kesilapan paling bodoh yang korang buat masa mula-mula korang masuk Pokemon ni? Cuba komen. Biar newbie lain baca, lepas tu dia tak ulang dah kesilapan sama. Dah faham? Okay. Aku dah lama kat YT ni, so aku minta korang tolong macam ni mungkin video ni korang tak tengok sampai habis, tapi kalau siapa tengok sampai habis, minta tolong nanti kalau aku video lagi, tolong tengok sampai habis, sebab aku perlukan watch time untuk aku naikkan aku punya YT ni lah. Target tak banyak pun, lagi berapa video je, mungkin dalam sebulan aku perlu capai target ni. Jadi minta tolong korang, siapa yang tengok video ni ataupun newbie yang nak tahu tips pasal Pokemon, nak yang baru masuk dalam Pokemon, yang nak tips, yang nak tanya apa-apa, yang nak tahu review, nak tengok aku rip ke, kadang-kadang kebanyakannya aku akan bagi inilah, aku akan bagi pendapat, opinion. Aku akan cuba share apa yang aku pernah lalui. Aku dah 3 tahun main Pokemon ni, tak adalah lama, tapi why not aku share benda ni untuk aku tengok balik, untuk korang tengok, untuk akan datang. Sebab Pokemon ni daripada dulu ada, tapi tak ada orang share apa keburukan dia, tak ada orang share dia punya pull rate. Kebanyakannya yang aku nampak rip live, lepas tu rip pack, tapi yang sharing pasal tips, pasal review set, aku tahu tak ramai yang nak tengok aku berborak, sebabnya orang ramai nak tengok. Aku nak tengok orang rip. Memang rip tu bila set baru kau suka tengok rip. Tapi untuk community, untuk newbie yang baru masuk, untuk orang yang salah cara mindset dia sepatutnya dia kena ada satu channel. Channel yang aku buat ni, dia kena ada something yang untuk kita track kita punya mindset. Kadang-kadang orang lobol sebab apa, kadang-kadang orang bergaduh, berebut sebab apa. Kita kena ada satu community yang boleh bincang pasal benda tu. So tu tujuan aku buat YT ni balik. Aku mungkin akan ada rip pack, tapi tak banyak, sebab aku pun perlukan modal. Jadi korang lah yang membantu aku tengok video ni. Bila aku dah dapat view, aku dah dapat payment daripada YT, aku boleh belanja view, belanja review, semua benda lah untuk korang tengok. Terima kasih. Thank you support.